Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 5, set L8 akan membentangkan tugasan berkumpulan yang bertajuk Trio Bersepadu Keusahawanan Muda Menguasai Foodpreneur, Socialpreneur dan Agripreneur. Kumpulan kami terdiri daripada 11 orang ahli kumpulan. Program ini merupakan satu inisiatif komprehensif untuk memupuk minat keusahawanan dalam kalangan murid. Fokus utama program ini adalah kepada pembangunan kemahiran insaniah, pengetahuan praktikal dan sikap keusahawanan. Pelaksanaannya dijangka dapat melahirkan murid yang kreatif, inovatif, berdaya sains serta mampu membangunkan produk dan jenama sendiri sebagai persediaan masa hadapan. Okey, seterusnya kita pergi 2.0 pengenalan pendidikan keusahawanan, iaitu pendidikan keusahawanan memainkan peranan penting dalam membentuk pelajar yang bukan sahaja berpengetahuan tetapi juga kreatif, inovatif dan berdaya tahan. Melalui program bersepadu, pelajar belajar mengenal pasti peluang mengurus sumber dan mengambil inisiatif untuk mencipta nilai. Pendekatan ini membekalkan kemahiran holistik yang relevan dengan keperluan semasa dan masa depan sejajar dengan aspirasi negara dan standard kerangka kelayakan Malaysia iaitu MQF. Seterusnya 2.1 iaitu definisi pendidikan keusahawanan. Okey, pendidikan keusahawanan memain peranan penting dalam membentuk generasi muda yang berdaya saing dalam menghadapi ekonomi global yang dinamik. Ia bukan sekadar mengajar murid memulakan perniagaan tetapi merupakan pendekatan holistik yang membina minda, kemahiran dan sikap untuk mengenal pasti peluang, menyelesaikan masalah secara kreatif serta mencipta nilai dalam pelbagai konteks kehidupan, termasuklah ekonomi, sosial dan budaya. Di peringkat sekolah, pendidik keusahawanan bertujuan membudayakan semangat kewirausahaan sejak usia muda, melahirkan individu inovatif yang bersedia menghadapi cabaran abad ke-21 dan seterusnya menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara serta ketahanan ekonomi jangka panjang. Seterusnya adalah 2.1.1 perspektif umum. Pendidikan keusahawanan ialah proses membina pengetahuan, kemahiran dan sikap untuk mengenal pasti peluang, mengurus sumber dan mencipta nilai ekonomi, sosial atau budaya. Di sekolah, ia bertujuan membentuk murid yang kreatif, inovatif, berdikari dan mampu memanfaatkan teknologi digital untuk memacu perniagaan termasuk peluang side hustle dan gig ekonomi. Pendekatan pelaksanaan merangkumi teori integrasi dalam mata pelajaran lain dan pembelajaran berasaskan projek seperti perniagaan kecil-kecilan dengan cadangan gabungan 70% teori dan 30% praktikal. Pendidikan keusahawanan juga membekal murid kemahiran abad ke-21, menyokong kerjaya yang mampu menjana pendapatan dan melahirkan graduan proaktif serta berdaya tahan. Keberkesanan memerlukan sokongan kepimpinan sekolah, latihan guru dan sumber mencukupi sambil menanangi cabaran semasa seperti kekurangan mentor, risiko pasaran dan pembiayaan jangka panjang. Okey, seterusnya adalah 2.1.1 perspektif Islam, iaitu dalam perspektif Islam, keusahawanan bukan sekadar aktiviti ekonomi tetapi satu bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah SWT yang menekankan keseimbangan antara keuntungan material dan spiritual. Pendidikan keusahawanan Islam bertujuan melahirkan usahawan Muslim yang berkemahiran dalam perniagaan, menghayati nilai kerohanian dan memiliki akhlak mulia seperti jujur, amanah, sabar dan tawakal. Konsep Al-Falah menuntut kejayaan menyeluruh di dunia dan di akhirat, di mana setiap urusan perniagaan dilaksanakan mengikut syariat dan nilai moral Islam. Pendekatan pengajaran menggabungkan pembelajaran pengalaman learning by doing dengan elemen kerohanian di mana guru berperanan bukan sahaja sebagai pendidik tetapi juga pembimbing rohani yang membantu murid memahami bahawa keusahawanan adalah medan mendekatkan diri kepada Allah sambil menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Syarafina dan seterusnya untuk 2.2 iaitu kepentingan kepada murid, guru dan juga sekolah. Yang pertama ialah kepentingan kepada murid.
Kemahiran insaniah. Melalui aktiviti keusahawanan, murid dapat belajar berkomunikasi, berfikir secara kritis dan juga dapat menyelesaikan masalah sebenar, sekaligus dapat membina keyakinan dan sikap berdikari dalam kalangan diri mereka. Seterusnya ialah kemahiran praktikal. Murid terdedah kepada pengurusan kewangan, pemasaran dan juga penggunaan platform digital yang sangat relevan dengan keperluan dunia pada masa kini. Bukan itu sahaja, ia juga dapat memberi peluang kerjaya dan pendapatan. Pendedahan awal dapat membantu murid tersebut mengenal minat kerjaya serta memberi peluang menjana pendapatan sampingan secara fleksibel. Sebagai contoh yang amat popular pada hari ini iaitu perniagaan dalam talian. Dan yang kedua iaitu kepentingan kepada guru. Pedagogik kreatif dan inovatif. Pendidikan keusahawanan membolehkan lagi guru menggunakan pendekatan pengajaran berasaskan projek yang menjadikan ia lebih menarik dan berpusatkan murid. Bukan itu sahaja, ia dapat membangunkan profesional. Pelibatan dalam projek inovasi dapat meningkatkan lagi kemahiran guru tersebut serta menjadikan pengajaran lebih relevan dengan situasi dunia sebenar. Di samping itu, ia juga dapat meningkatkan dan mengeratkan lagi hubungan antara guru dan murid. Guru ialah pembimbing, bukan sekadar penyampai ilmu, sekaligus mewujudkan hubungan pembelajaran yang lebih kolaboratif. Dan kepentingan yang terakhir iaitu kepentingan kepada sekolah. Ia dapat meningkatkan imej dan daya saing sekolah. Pelaksanaan program keusahawanan menjadikan sekolah tersebut dapat dilihat sebagai satu institusi progresif dan berorientasikan masa depan. Ekosistem inovasi. Sekolah dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang dinamik melalui projek simulasi perniagaan dan komuniti. Dan yang terakhir iaitu jaringan dan kelestarian. Kerjasama dengan industri luar dan komuniti antara sekolah tersebut dapat memberi peluang daripada segi kewangan, sokongan kewangan serta memastikan kelangsungan program keusahawanan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mansur akan membentangkan bahagian 3, idea 1, yang mana bahagian 3 ini terbagi kepada 6 idea. Idea 1 adalah brand yourself, usahawan muda. Idea brand yourself ini menekankan pembinaan identiti dan jenama sendiri sebagai asas melahirkan usahawan muda yang berkeyakinan dan produktif hingga menggunakan tenaga penuh. Okey, dalam era digital ini, murid-murid bukan sahaja perlu ada produk yang bagus, tetapi juga perlu tahu cara memperkenalkan diri dan nilai-nilai yang ada pada diri mereka yang mana boleh menguntungkan mereka. Namun begitu, isu utama lebih melihat murid kurang yakin dan tidak tahu nak promosikan diri di dalam media sosial. Walau bagaimanapun, kita dapat lihat murid-murid sekarang yang semua mahir dengan teknologi, tetapi mereka kurang memanfaatkan teknologi itu dengan sepenuhnya. Akibatnya, idea yang benar tidak ditunjulkan dan potensi perniagaan tidak berkembang. Maka itu, cabaran ini boleh diatasi melalui bengkel personal branding pada peringkat sekolah lagi. Program duta produk sekolah, penggunaan platform e-dagang serta integrasi model personal branding dalam kurikulum. Pendekatan ini membantu murid membina keyakinan, identiti yang jelas dan strategi pemasaran yang lebih meluas dan berkesan. Dan ini amat penting kerana ia memperkenalkan diri mereka, dan perlu ingat, brand bukan jenama kicap saja, tetapi brand berjenama sendiri. Okey, seterusnya untuk idea kedua dipersilakan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum. Saya Nur Nabila binti Nazari. Saya akan teruskan pada idea 2, Pitch at School fokus pembentangan idea keusahawanan murid. Pitch at School diperkenalkan sebagai satu inisiatif yang bertujuan untuk melatih peserta membentangkan idea perniagaan sampingan mereka dengan keyakinan yang tinggi serta teknik penyampaian yang persuasif. Isu dan cabaran yang dihadapi adalah dari segi komunikasi dan penyampaian idea perniagaan. Terlalu gugup sehingga penyampaian tidak terfokus atau gagal untuk menyampaikan nilai unik produk atau perkhidmatan mereka kepada audiens. Idea yang bernilai namun gagal menarik minat pelabur atau pelanggan, kurang pendedahan kepada teknik atau kaedah penyampaian yang interaktif seperti penggunaan alat digital. Elemen dan fokus,
Kemahiran mengemukakan idea pitching dan komunikasi bukan semata pada hasil akhir perniagaan tetapi pada proses penyampaian itu sendiri. Membina kemahiran komunikasi dan pembatangan yang efektif yang membolehkan menyampaikan visi penuh passion dan keyakinan. Cadangan penyelesaian, mengajukan pertandingan pitching dengan alat digital, mengintegrasikan latihan e-dagang, fokus kepada modal GIG atau sambilan, aktiviti mentor dan kolaborasi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Atira binti Jalani dan seterusnya saya akan menyambung pembentangan dengan membentangkan idea 3 iaitu agripreneur remaja, pertanian tradisional dan moden sebagai asas keusahawanan sekolah. Agripreneur remaja dimaksudkan dengan sekolah memperkenalkan kepada pelajar tentang pendekatan pertanian tradisional sebagai asas sebelum diperkenalkan kepada teknologi pertanian moden seperti hidroponik, aquaponik, aeroponik dan polyculture aquaponik. Dan isu dan cabaran yang mungkin sekolah akan hadapi adalah pelajar kurang berminat terhadap sektor pertanian kerana mereka menganggap bahawa bidang ini melibatkan aktiviti fizikal dan kotor. Dan yang kedua adalah kos permulaan yang tinggi bagi membeli peralatan pertanian dan juga guru dan murid juga kekurangan pengetahuan teknikal. Dan yang seterusnya adalah elemen. Elemen bagi program ini adalah keusahawanan pertanian dan inovasi teknologi hijau, manakala fokus pula adalah integrasi pertanian tradisional dan moden. Dan seterusnya, cadangan untuk penyelesaian bagi isu dan cabaran yang mungkin sekolah akan hadapi adalah yang pertama, penerapan konsep horticulture moden iaitu dengan menggunakan sistem aeroponik. Sistem aeroponik ni dia adalah air nutrisi disemburkan langsung ke akar tanaman secara berkala berdasarkan keadaan persekitaran seperti suhu dan kelembapan. Oleh itu, pihak sekolah boleh menggunakan sistem ini untuk memantau suhu dan kelembapan serta mengawasi tempoh penyiraman secara automatik. Dan yang kedua adalah horticulture dan pembelajaran eksperimental, iaitu dia menggabungkan elemen STEM kerana penggunaan teknologi di dalam program ini seperti hydroponic shipping container farms secara tidak langsung akan meningkatkan minat pelajar terhadap sains dan teknologi. Dan yang ketiga adalah horticulture dan pendidikan pemakanan, iaitu dengan mengadakan program pemakanan sihat. Hasil tanaman yang sekolah dapat itu boleh digunakan untuk program pemakanan sekolah dan memastikan murid untuk makan sihat. Dan yang seterusnya adalah kerjasama dan penggunaan bahan kita semula. Pihak sekolah boleh bekerjasama dengan agensi pertanian, universiti dan syarikat teknologi hijau untuk mendapatkan dana dan juga mendapatkan bimbingan teknikal dan juga nasihat. Dan yang terakhir adalah pemasaran digital, iaitu pihak sekolah boleh menjual hasil tanaman itu kepada guru, ibu bapa atau komuniti setempat melalui gerai sekolah atau dengan menggunakan platform e-dagang seperti Shopee, TikTok dan sebagainya. Itu sahaja dari saya. Seterusnya saya akan membentangkan idea keempat iaitu Socialpreneur Muda Penlibatan Keusahawanan Berteraskan Hikmat Komuniti. Socialpreneur muda merujuk kepada golongan belia yang terlibat dalam aktiviti keusahawanan berteraskan hikmat komuniti. Aktiviti perniagaan dijalankan bukan hanya untuk menjana keuntungan semata-mata tetapi juga untuk memberi manfaat secara langsung kepada komuniti. Masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya tahap kesedaran murid terhadap konsep keusahawanan sosial. Selain itu, persepsi masyarakat pula menunjukkan bahawa perniagaan yang dilakukan hanya bertujuan untuk mengauk keuntungan semata-mata tanpa memikirkan tanggungjawab sosial. Di samping itu, ada juga yang menganggap projek berasaskan komuniti sebagai aktiviti sampingan yang tidak mendatangkan faedah jangka panjang. Elemen utama dalam socialpreneur adalah keusahawanan sosial yang menekankan penyelesaian masalah komuniti melalui pendekatan perniagaan yang inovatif dan beretika.
Manakala fokus utama pula adalah membina perniagaan berasaskan komuniti yang mana ianya dapat menekankan kerjasama erat dengan komuniti setempat untuk mengenal pasti keperluan dan menyediakan penyelesaian yang sesuai. Seterusnya, cadangan penyelesaian yang pertama adalah gabung jalin dengan model gig ekonomi. Sebagai contoh, murid boleh menganjurkan kempen duit saku untuk semua melalui pelbagai platform media sosial di mana mereka menjual produk buatan tangan seperti aksesori kita semula. Yang kedua ialah galakan menjadi duta produk ataupun kempen sosial. Amalan ini dapat memupuk budaya saling menyokong dan mengukuhkan jaringan sosial dalam kalangan murid. Yang ketiga pula adalah adaptasi pendekatan service learning. Contohnya melalui projek kolaboratif dengan komuniti setempat, murid dapat belajar menyelesaikan masalah sebenar sambil membina kemahiran keusahawanan. Yang terakhir, penerapan nilai keusahawanan sosial. Nilai keusahawanan sosial boleh diterapkan melalui program yang mendedahkan murid kepada masalah komuniti. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husna Syarah Hadri binti Aziz. Nombor pelajar P156-121 akan membentangkan idea yang kelima iaitu Foodpreneur Muda Remaja Sekolah, pendekatan keusahawanan berasaskan makanan tempatan dan antarabangsa. Definisi bagi idea yang kelima, Foodpreneur Muda Remaja Sekolah, pendekatan keusahawanan berasaskan makanan tempatan dan antarabangsa merujuk kepada usaha untuk membentuk dan membangunkan kemahiran keusahawanan dalam kalangan remaja sekolah melalui aktiviti yang berkaitan seperti penghasilan, pengurusan dan pemasaran produk makanan yang berasaskan warisan makanan tempatan serta makanan antarabangsa bagi memupuk daya kreativiti, daya inovasi dan daya saing global. Bagi isu dan cabaran pula, pelaksanaan Foodpreneur dalam kalangan remaja sekolah berdepan dengan isu seperti tahap pengetahuan dan pendedahan murid terhadap keusahawanan yang masih rendah, kekangan kemudahan sumber dan kos, khususnya bagi penyediaan makanan antarabangsa kerana makanan antarabangsa memerlukan kos yang lebih tinggi berbanding makanan tempatan. Mengehadkan pelaksanaan aktiviti secara amali, perbezaan latar belakang sosioekonomi murid juga turut menjejaskan perlibatan yang seimbang. Sampai itu, kekangan masa kurikulum dan kurangnya guru yang mempunyai kepakaran dalam bidang keusahawanan makanan menjadi cabaran utama juga dalam memastikan keberkesanan pendekatan ini. Seterusnya, elemen dan fokus pula, Foodpreneur Muda memberi tumpuan kepada penguasaan kemahiran keusahawanan, kreativiti dan inovasi dalam bidang makanan. Elemen utama termasuk penghasilan makanan tempatan dan antarabangsa, pemasaran produk, pengurusan kos serta penjenamaan di samping pembangunan nilai seperti daya saing, pemikiran kreatif dan keupayaan membuat keputusan. Fokus program adalah untuk membina pengalaman pembelajaran berasaskan amali yang membolehkan murid mengaplikasikan teori ke dalam praktikal perniagaan yang sebenar sambil memupuk sikap profesional dan bertanggungjawab dalam bidang keusahawanan. Yang terakhir, cadangan dan penyelesaian bagi menangani cabaran dan dalam pelaksanaan Foodpreneur Muda, cadangan penyelesaian termasuk menyediakan latihan dan bengkel keusahawanan untuk guru dan murid, memastikan kemudahan serta bahan mencukupi untuk membuat aktiviti amali serta menyesuaikan aktiviti mengikut tahap kemampuan murid. Aktiviti Foodpreneur juga boleh diintegrasikan secara fleksibel dalam bidang kurikulum dan dijalankan dengan kerjasama pihak industri yang memberikan pengalaman perniagaan sebenar. Sekian, terima kasih. Seterusnya, idea 6, keusahawanan Islam, penerapan nilai, etika dan teladan Nabi SAW serta Rasulullah SAW dalam perniagaan. Konsep keusahawanan Islam menekankan bahawa berniaga bukan sekadar untuk keuntungan, tetapi sebagai amanah dan ibadah. Definisi keusahawanan Islam ialah perniagaan beretika berlandaskan syariah dengan nilai amanah, kejujuran, keadilan dan tanggungjawab sosial seperti yang diteladani oleh Nabi SAW dan Rasulullah SAW. Namun, isu yang wujud ialah pelajar sering fokus kepada keuntungan semata-mata dan mengabaikan etika. Implikasinya, pelajar mungkin hilang nilai moral dan kepercayaan
sekaligus menjadikan program keusahawanan sekolah tidak mampan. Cabaran utama ialah kurang pendedahan kepada muamalat Islam dan pengaruh budaya materialistik. Bagi cadangan penyelesaian melalui program TIO bersepadu keusahawanan muda ini, semua poin yang penting boleh diaplikasikan. Yang pertama, perancangan dan simpanan strategi seperti teladan Nabi SAW. Kedua, pengurusan sumber lestari. Ketiga, harga adil dan tanggungjawab sosial. Keempat, jaringan usahawan muda beretika. Dan kelima, integriti serta amanah sebagai teras perniagaan. Dengan gabungan semua elemen ini, pelajar dapat menjadi usahawan muda yang berdaya tahan, berakhlak dan berjaya. Okey, seterusnya adalah cadangan program bersepadu, trio bersepadu keusahawanan. Berdasarkan 5 idea yang dibincangkan, satu program bersepadu telah dicadangkan dengan memfokuskan 3 bidang utama yang saling melengkapi, iaitu foodpreneur, socialpreneur dan agripreneur. Program ini dinamakan Trio Bersepadu Keusahawanan Muda menguasai foodpreneur, socialpreneur dan agripreneur. Okey, seterusnya adalah rasional program. Okey, bagaimana program ini dirangka adalah untuk memberi pendedahan yang holistik kepada murid dalam bidang keusahawanan. Selain itu, mereka juga bakal dibantu untuk meneroka dari segi minat, bakat dan potensi diri yang ada pada diri mereka. Mereka juga, selain itu mereka dapat meningkatkan keyakinan dan kemahiran sebagai seorang usahawan moden. Mereka juga dapat memahami perkaitan antara apa itu foodpreneur, apa itu agripreneur dan socialpreneur. Okey, pendekatan bersepadu ini mampu membolehkan murid melihat perkaitan antara pelbagai bidang keusahawanan dan bagaimana mereka mencipta nilai dan impak yang lebih besar. Okey, seterusnya adalah objektif program. Terdapat 5 objektif bagi program ini. Yang pertama adalah untuk mendedahkan murid kepada asas keusahawanan dalam 3 bidang utama. Pertama, melalui foodpreneur, pertanian, agripreneur dan khidmat socialpreneur. Bagi objektif yang kedua adalah untuk membangunkan kemahiran praktikal murid dalam penghasilan produk, pemasaran dan pengurusan perniagaan kecil. Bagi objektif yang ketiga adalah untuk memupuk sikap keusahawanan seperti kreativiti, inovasi, kerjasama dan daya tahan dalam kalangan murid. Objektif yang keempat pula adalah untuk meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan pertanian moden bagi pemakanan sihat dan tanggungjawab sosial. Bagi objektif yang terakhir adalah untuk memberi peluang kepada murid untuk menjana pendapatan sampingan melalui projek keusahawanan yang dijalankan. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Alamin Bersli. Saya akan terangkan 4.3 iaitu pelaksanaan program. Program ini dilaksanakan selama 6 bulan dan dibahagikan kepada 3 fokus utama iaitu agripreneur, foodpreneur dan socialpreneur. Setiap fokus dijalankan secara 2 bulan dengan gabungan pembelajaran teori dan praktikal melalui bengkel, lawatan dan projek kumpulan. Untuk fasa pertama iaitu agripreneur, murid didedahkan kepada asas pertanian moden seperti hidroponik, aquaponik dan aeroponik. Aktiviti ini dilakukan secara berkumpulan, merekod dan perkembangan tanaman dan digunakan hasilnya untuk fasa seterusnya atau dijual kepada sekolah. Untuk fasa kedua iaitu foodpreneur pula, melibatkan penggunaan hasil tanian untuk menghasilkan produk makanan. Murid mempelajari pembangunan, resipi, pemprosesan, pembungkusan dan perlebaan dengan bimbingan guru serta pakar. Produk dipasarkan dalam komuniti sekolah atau secara atas talian. Dan akhir sekali, fasa ketiga iaitu socialpreneur, memberi tumpuan kepada keusahawanan sosial melalui projek seperti jualan amal atau kebun komuniti yang melibatkan ibu bapa dan masyarakat setempat. Secara keseluruhan, program ini memberikan pendedahan asas keusahawanan dan membantu membentuk murid yang berkemahiran, bertanggungjawab dan peka terhadap keperluan komuniti. Seterusnya, 4.4 iaitu penilaian program. Bagi menilai keberkesanan program ini, beberapa kaedah penilaian akan digunakan. Pertama, penilaian projek
kumpulan dijalakan melalui pembentangan pada akhir setiap fasa bagi menilai kefahaman dan hasil kerja murid. Selain itu, murid akan menulis jurnal refleksi untuk mencatat pengalaman serta pembelajaran sepanjang projek. Penilaian ini juga dibuat berdasarkan hasil projek seperti jualan, impak sosial dan maklum balas daripada komuniti sekolah. Akhir sekali, program ini turut menilai perkembangan kemahiran insaniah murid seperti keyakinan diri, kreativiti dan kemahiran komunikasi. Kesimpulannya, pendidikan keusahawanan di peringkat sekolah amat penting bagi melahirkan murid yang berdaya saing, kreatif dan inovatif. Melalui pelaksanaan program Tuyo Bersepadu Keusahawanan Muda yang menggabungkan elemen foodpreneur, socialpreneur dan agripreneur, murid bukan saja mempelajari teori keusahawanan, malah dapat mengaplikasikannya dalam situasi yang sebenar. Kejayaan program ini memerlukan komitmen semua pihak termasuklah sekolah, guru, ibu bapa dan komuniti. Usaha ini selaras dengan aspirasi negara untuk melahirkan usahawan muda yang beretika dan bertanggungjawab serta menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan sosial pada masa hadapan. Sekian pembentangan dari kumpulan kami.